Okey, dah siap dah nasi lemak ayam rendang. So, semua ni total dia. Untuk akaknya lawa lagi cantik ni, jangan risau kak. Saya ni hari-hari makan dekat sini. So saya dah tahu harga dia kak. Dah Apa? kak? Dah. Saya lebih tu keep the change kak. Lebih tu akak buatlah beli gula-gula kak. Tapi Kak, akak mesti nak cakap saya ni pemurah kan. Saya ni baik hati dah lain sebaik hati pula tu kan. Kejap, tapi Kak, akak dengar dulu cakap saya kak. Tak apa kak. Saya ni memang macam ni. Saya tu kalau nampak orang susah ke apa, saya memang tolong kak. Kejap, tak sabar. Ya, tak kak, saya tahu kak. Akak memang tak boleh jumpa. Tunggu, sabar kejap Harga dia RM11.50. Lagi RM6.50. Tak cukup. Ini dah beli gula-gula mana lepas sama sekarang ni? Tak lepas kak. Macam tu kak. Malu saya macam tu. Biarkan orang dengar. Overconfident sangat kan? Sebenarnya saya bawa tu je cash duit saya ni. Tak apalah. Nanti check Apalah akak belanja lebih. Akak belanja? Okay? Akak belanja? Jangan overconfident sangat Bukan RM5 Ada tu saya macam RM5? Tak ada. Bukan, RM11. Oh, RM11. Dah. Terima kan? Okay. Jangan overconfident sangat Okey kak. Okay, dah. Kalau aku baru nak try dia. Aku pula yang malu.